Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam perpaduan. Yang berusaha, Tuan Pengerusi Majlis, Barisan Panel Hakim yang arif lagi bijaksana. Dif-dif, kehormat, para guru serta hadiri yang saya hormati sekalian. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Peribahasa ini bukan sekadar ungkapan indah, malah menjadi peringatan bahawa perpaduan merupakan asas kekuatan sebuah negara. Persoalannya, apa yang menjadi tunjak kepada perpaduan rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya? Jawapannya ialah rukun negara. 5 prinsip yang terkandung dalam rukun negara bukan sekadar lafaz yang diucapkan setiap kali perhimpunan sekolah, tetapi merupakan falsafah kebangsaan yang membentuk identiti rakyat Malaysia. Daripada 5 prinsip tersebut, saya memilih untuk menghuraikan prinsip keluhuran perlembagaan. Kerana di sinilah terkandung asas kepada kestabilan, kehormatan dan kemakmuran negara. Hadirin yang dihormati, Perlembagaan Persekutuan ialah undang-undang tertinggi negara. Di dalam terkandung hak dan tanggungjawab setiap warga negara. Kedudukan institusi raja, perlembagaan, kebebasan beragama, perbahagian kuasa kerajaan serta jaminan keadilan kepada semua rakyat. Keluhuran perlembagaan bermaksud setiap rakyat wajib menghormati, memahami dan mematuhi perlembagaan tanpa mengira kedudukan atau latar belakang. Tiada siapa yang mengatasi perlembagaan. Ini asas kepada sebuah negara yang aman dan berdaulat. Namun begitu, cabaran hari ini semakin besar. Kita hidup dalam era digital yang membolehkan maklumat disebarkan dalam sekelip mata. Malaysia terdapat segelintir masyarakat yang mudah mempercayai berita palsu, menyebarkan fitnah, menghina institusi negara dan mengeluarkan kenyataan berbau kebencian tanpa memiliki kebenarannya. Sikap seperti ini bukan sahaja melanggar nilai murni, malah membolehkan mengugat kehormatan negara. Sidang hadirin sekalian, keluhuran perlembagaan tidak mampu berdiri sendiri. Prinsip ini saling berkait dengan 4 prinsip rukun negara yang lain. Kepercayaan kepada Tuhan mendidik kita menjadi insan yang berakhlak, jujur dan bertanggungjawab. Individu yang benar-benar menghayati ajaran agama pasti akan menghormati hak orang lain dan menjauhi perbuatan yang boleh mencebelahkan masyarakat. Kesetiaan kepada raja dan negara pula mengajar kita agar menghormati institusi raja, perlembagaan yang menjadi lambang perpaduan negara. Kesetiaan bukan hanya diukur melalui kata-kata, tapi melalui tindakan mempertahankan keamanan, memelihara kehormatan dan mengutamakan kepentingan negara. Prinsip kedaulatan undang-undang memastikan setiap individu dilayani secara adil tanpa mengira pangkat dan kedudukan. Apabila undang-undang dihormati, keadilan dapat ditegakkan dan keamanan dapat dipelihara. Akhir sekali, kesopanan dan kesusilaan jadi benteng kepada hubungan sesama manusia. Dalam dunia media sosial hari ini, ada semakin terhakis kata-kata yang kasar, fitnah dan menghina semakin mudah dilontarkan. Sedangkan masyarakat yang bertamadun ialah masyarakat yang mempunyai berbeza
pendapat tanpa memutuskan silaturahim. Hadirin yang saya hormati, sebagai prinsip polis negara, apakah tanggungjawab kita? Pertama, fahami perlembagaan dan hati rukun negara. Jangan sekadar menghafalnya, tapi amalkan dalam kehidupan seharian. Kedua, jadilah pengguna media sosial yang beretika. Semak sebelum berkongsi, fikir sebelum menulis, dan hormati sebelum mengkritik. Kebebasan bersuara bukan berarti kebebasan menghina. Ketiga, pupuk semangat perpaduan. Hormatilah kepelbagaian budaya, agama dan bahasa kerana itu keunikan Malaysia. Perbezaan bukan alasan untuk berpecah belah. Sebaliknya, peluang untuk saling memahami. Keempat, patuhi undang-undang dan amalkan integriti. Negara yang maju bukan hanya diukur melalui bangunan pencakar langit, tapi melalui rakyat yang berdisiplin, berakhlak dan bertanggungjawab. Hadirin sekalian, Tunku Abdul Rahman pernah menyatakan bahawa kekuatan sebenar negara terletak pada perpaduan rakyatnya. Perpaduan pula itu akan dapat dipertahankan tanpa menghormati perlembagaan sebagai undang-undang tertinggi negara. Marilah kita menjadi rukun negara sebagai perpaduan hidup, bukan sekadar lafaz di bibir. Jadikan keluhuran perlembagaan sebagai benteng yang menyatukan rakyat. Kedaulatan undang-undang sebagai jaminan keadilan. Kesopanan dan kesusilaan sebagai budaya masyarakat. Kesetiaan kepada raja dan negara sebagai lembaga patriotik, serta kepercayaan kepada Tuhan sebagai asas bentuk insan yang berintegriti. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, izinkan saya mengajar hadirin merenung sejenak. Jika kita ingin wariskan sebuah Malaysia yang aman, jangan hanya membaca perlembagaan. Fahamilah maknanya. Jangan banyak melafazkan rukun negara. Hanya hayatilah semangatnya. Dan jangan hanya mencintai negara dengan kata-kata. Buktikan cinta itu melalui tindakan. Sungguhnya, keluhuran perlembagaan ialah nadi perpaduan dan perpaduan ialah jiwa Malaysia. Sekian, terima kasih.